Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton dan pendengar sekalian. Pada hari ini kita berkumpul lagi dalam siri podcast Cak Nas Suluh. Pada siri hari ini kita akan bawakan satu tajuk yang penting, iaitu apa? Pelaksanaan hakam di Mahkamah Syariah. Tajuk ini, ya, walaupun kalau ikut kontennya ia tajuk yang agak berat, okey, namun kita cuba kupas supaya penyampaiannya santai dan mudah difahami oleh masyarakat awam di luar sana. Dan hari ini saya tidak berseorangan, saya turut ada dalam sesi kita pada hari ini, iaitu Tuan Amir, ya, pendaftar Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, dan juga Tuan Adil, ya. Apa khabar Tuan Amir? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Tuan Adil? Alhamdulillah. Baik. Pada hari ini kita akan sembang, okey, mengenai satu tajuk hakam di Mahkamah Syariah. Okey, untuk awalnya sebelum kita pergi kepada tajuk kita pada hari ini, mungkin kita perkenalkan panel kita pada hari ini. Mulakan dengan Tuan Amir lah. Tuan Amir, boleh perkenalkan diri kita? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Tuan Ahmad Mukhlis Mansur. Saya Muhammad Amir Haji Arifin, pendaftar Mahkamah Syariah Persekutuan. Saya menjawab jawatan pendaftar ni sejak 2021. Tahun ni masuk tahun ketiga. Dan dalam masa yang sama, saya merakap juga melaksanakan tugas-tugas hakim syar'i di Mahkamah Syariah Persekutuan Kuala Lumpur khasnya lah. Terima kasih. Baik. Kiranya Tuan Amir sebelum di Mahkamah Wilayah ni pernah bertugas di lokasi lain juga atau macam mana? Saya berpengalaman juga sebagai pendaftar selama 5 tahun di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah. Dan sebelum tu saya berpengalaman di bahagian Sokongan Keluarga di Putrajaya dan juga di Terengganu. Dan sebelum tu saya memulakan tugas sebagai penjawat awam di Jabatan Bertanggungjawab Terengganu, mengendalikan kes-kes di bawah kuasa Jabatan Bertanggungjawab Malaysia. Faham. Maksudnya kalau ikut susur perkhidmatan tu, banyaklah yang saya boleh kira tu, banyak tugas-tugas dan tanggungjawab yang telah Tuan lalui sepanjang berkhidmat. Adalah pengalaman insya-Allah. Ya? Boleh dikongsikan. Okey, insya-Allah kita boleh sama-sama kongsi pada hari inilah, ya. Okey, untuk seterusnya kita beri peluang kepada Tuan Adil. Tuan Adil sihat hari ini, Tuan? Alhamdulillah. Okey. Pada hari ini mungkin Tuan Adil ni sebenarnya sama dengan saya di Seksyen Suluh. Namun begitu Tuan Adil juga turut mengendalikan kes-kes hakam, sebagai panel hakam Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Mungkin Tuan Adil boleh perkenalkan diri Tuan Adil seberingkas, ya. Okay, terima kasih Tuan Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Amir juga. Saya sebagaimana yang dimaklumkan lah, nama saya Muhammad Adil bin Yahya. Sekarang ni bertugas di Seksyen Suluh lah, sebagai pegawai Suluh. Dalam masa yang sama menerima juga pelantikan sebagai hakam lah, sebagaimana yang dinyatakan tu. Pengalaman dari sudut kerja tu melibatkan hakam ni taklah lama lah, mana pernah terlibat berkali-kali. Tapi untuk di sudut tempoh masa tahun tu taklah lama lah, belum pun sampai 5 tahun. Tapi syarat jugalah dengan kes-kes yang melibatkan hakam ni. Dari segi pengalaman kerja tu saya taklah begitu banyak lah. Kalau Tuan Amir tadi tu dia banyak. Kalau saya ni taklah banyak, sebab saya kira junior lah dengan dia. Semula saya ni daripada tahun 2012 lah saya mula menyertai pegawai syariah ni. Ada juga pengalaman sebagai pegawai penyelidik, pengalaman sebagai 1-2 ketika selaku pendaftar untuk sebutan-sebutan kes di Dewan Mahkamah. Dan yang terkini sehingga ke hari ini pegawai Suluh lah, yang dalam masa yang sama juga terlibat sebagai panel hakam, yang mana bermula setelah saya ditempatkan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan ni. Sebelum ni tak pernah lah.
Saya pernahlah terlibat bertugas di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan. Tapi saya tak pernah terlibat berkenaan dengan hakam. Hanya bermula setelah saya bertugas di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan inilah. Saya terlibat secara langsung dengan sebagai hakam lah. Baik. Itu sebuah sikit lah. Sikit kan? Ya. Sikit namun padat. Orang kata. Okey. Terima kasih Tuan Adil. Kalau sebentar tadi masing-masing Tuan Amir, Tuan Adil telah perkenalkan seberingkas tentang perkhidmatan, tugas-tugas yang pernah dilalui. Kita berbalik pada tajuk kita pada hari ini. Hari ini kita cuba bawakan satu tajuk hakam. Hakam ini saya percaya kalau mereka yang tidak berlegar urusan mereka dengan perkhidmatan mahkamah, mungkin itu adalah terma ataupun perkataan yang agak asing sebenarnya. Okay? Sebab kalau kita sebut mahkamah syariah, pihak-pihak ataupun orang luar akan lebih familiar dengan perkataan hakim, program syar'i, pihak-pihak, bergaduh itu, bergaduh ini kan. Betul. Tapi hari ini kita bawa hakam. Sebenarnya hakam dengan hakim, apa perbezaannya? Dan mungkin Tuan Amir boleh mulakan menjelaskan sedikit sebanyak sebenarnya hakam ni apa, ya? Okay. Untuk kita semua lebih tahu. Okey, terima kasih kepada Tuan Mukhlis. Betul memang kita satu perkataan yang jarang kita dengar, hakam ini. Kecuali setelah kita datang ke mahkamah. Yang kita biasa dengar perkataan hakim, hukum, yang ni hakam, semua berbaris atas, fathah semuanya. Dan memang ada perbezaan tentang hakam tersebut. Kita lihat kepada asas kepada wujudnya hakam ini adalah bersumberkan kepada nas Al-Quran. Jelas daripada surah An-Nisa ayat 35 yang saya bacakan terjemahannya. Jika kamu khawatir akan terjadi perbalahan antara kedua suami isteri yang membawa kepada perceraian, maka lantiklah seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga isteri. Sekiranya keduanya ingin berbaik-baik, nescaya Allah menyatukan fikiran mereka. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha mengerti. So jelas dalam ayat Al-Quran, ayat 35 surah An-Nisa tersebut menggunakan perkataan hakam. Jika kita meneliti kepada kitab fiqh ataupun pandangan ulama, memanglah tidak ada satu tafsiran yang khusus tentang perkataan hakam tersebut. Cuma analogi, pemakaian kepada perkataan hakam itu adalah bersesuaian kepada perceraian di antara suami dan isteri. Itulah maksud yang dikehendaki dalam ayat 35 surah An-Nisa tersebut. Secara tafsiran mudahnya, maksud pada hakam ini ialah lantikan seseorang oleh suami ataupun isteri di mahkamah syariah di dalam kes perceraian setelah diperintahkan oleh hakim. Jadi kita lihat di sana hakam dan hakim dua individu yang berbeza lah. Jadi hakam ini seorang individu yang dilantik oleh hakim untuk membantu suami dan isteri tersebut dalam kes itu untuk mencapai suatu persetujuan. Baik. Maksudnya Tuan, saya mencelah teruslah ya. Sebab tadi yang saya faham, Tuan kata sebenarnya hakam dengan hakim berbezalah maksudnya. Betul. Tuan. Okey, mungkin selepas pada ini kita boleh dengar lebih lanjut perbezaannya apa. Saya teringin nak tanya Tuan Adil pula, sebab Tuan Adil kata biasa bawa kes-kes hakam. Okey, mungkin Tuan Adil kan, kita bagi peluang Tuan Adil. Tuan Adil, sebenarnya hakam yang Tuan biasa bawa ni kes macam mana Tuan? Okey, pergi kepada kes. Ya. Tapi saya bagi pengenalan sikit lah hakam. Boleh? Sebagaimana yang Tuan Amir dah nyatakan tadi, hakam, hakim, dua yang berbeza. Tapi dalam mana kita menerima pelantikan itu daripada mahkamah, daripada hakim, fungsi dan matlamat asal yang kita perlu bertindak berdasarkan kepada amanah yang lebih kurang sama lah.
Sebab dia melibatkan isu hubungan perkahwinan pihak-pihak yang hadir ke mahkamah tersebut kan, yang memfailkan perceraian. Okey, saya cakap juga, mohon izin untuk saya bercakap juga bagi pihak hakam ni. Jadi saya menggunakan istilah kami lah hakam-hakam yang dilantik oleh mahkamah ni, itulah yang pertama sekali kita menjalankan tanggungjawab dan amanah sebagaimana hakim dalam menentukan letak duduk perkahwinan, sesebuah perkahwinan kan. Dan kalau nak kira di sudut kes yang saya pernah kendalikan dalam rudicara pihak-pihak ni, kita sebut sebagai majlis tahkim kan. Kami ni sebagai hakam ni, kita mengendalikan dalam majlis tahkim ni, yang kita dapat kes tu dengan macam-macam lah. Dari situ juga kita mengenali watak dan orang itu sendiri, latar belakang pihak-pihak tu, latar belakang perkahwinan dia. Sebab kes yang datang ni pelbagai, Tuan Mukhlis. Ada kadang-kadang tu dia mohon perceraian dengan alasan yang macam-macam lah kan. Bila orang yang tak puas hati ni, dia akan mohon satu pihak lagi dia salah. Dia sentiasa betul lah kan. Jadi bila kita masuk bawa mereka ni, setelah kita menerima pelantikan daripada hakim, kita bawa masuk dia orang dalam majlis tahkim untuk kita buat runding cara dan bincang dan sebagainya. Dapatkan apa-apa maklumat berkaitan. Kadang-kadang keadaan tu dia boleh jadi orang yang mengatakan pihak satu lagi salah tu sebenarnya dia yang salah. Latar ni kalau nasi nak pecah dia banyak lah dia punya banyak cerita-cerita. Banyak cerita-cerita yang dengan karakter yang pelbagai. Faham. Saya boleh tambah sikit lah Tuan Mukhlis untuk bagi menjelaskan lagi lah kepada pendengar-pendengar kita, penonton. Hakam ni, terma hakam ni tidak digunakan dalam kes-kes yang lain. Terma hakam ni digunakan dalam kes perceraian sahaja. Dalam kes fasakh, kes taklik, kes hasil perceraian tidak digunakan terma hakam ni. Jadi ini keistimewaan hakam lah. Jadi kalau kes yang lain itu dia akan menggunakan istilah khusumah, pihak-pihak yang bertikai. Tapi penggunaan hakam ini satu yang khas yang digunakan dalam kes perceraian untuk mereka-mereka yang dilantik khas untuk membantu pihak-pihak tersebut dalam menyelesaikan kes perceraian itu. Ini tambahan saya lah Tuan Mukhlis. Faham. Maksudnya hakim adalah orang ataupun individu yang menghakimi sesuatu kes, tetapi hakam ini adalah yang dilantik oleh pihak-pihak ataupun dilantik oleh mahkamah. Adakah begitu? Ya. Hakim seorang individu yang dilantik sebagai seorang hakim yang mempunyai kuasa tertentu. Baik. Yang di mana dia diberi kuasa oleh pemerintah, oleh sultan untuk mengendalikan kes perceraian tersebut. Faham? Jadi hakim ini dia boleh deliver, boleh menyampaikan kuasa yang tertentu itu dalam kes perceraian itu kepada hakam tersebut. Faham. Untuk membantunya menyelesaikan kes tersebut. Baik. Itu bezanya. Baik, terima kasih Tuan Amir, terima kasih Tuan Adil. Kita akan berhenti seketika. Namun selepas pada ini saya sebenarnya ada terbaca tentang artikel yang banyak ditulis. Hakam merungkai isu gantung tidak bertali. Mungkin itu selepas ini kita henti sebentar. Selepas ini kita sambung. Mungkin kita minta panel kita bagi penjelasan tentang perkara ini. Kita berhenti dan berehat sebentar. Kita kembali semula ke siri podcast Cak Nasuluh melalui tajuk kita pada hari ini, pengenalan hakam di Mahkamah Syariah. Tuan Adil tadi kita sembang tentang ada satu terma yang dibawa oleh yang biasa kita dengarlah di luar mahkamah, hakam merungkai isu gantung tak bertali. Mungkin Tuan Adil boleh cerita sikit sebenarnya maksudnya apa tu
adakah dia merujuk pada kes ke? Macam mana situasi tersebut ya? Gantung tak bertali. Biasa gantung dia ada tali. Biasa gantung tali kan? Itulah. Dia sebenarnya apa sebenarnya tu kan? Baik. Dia untuk hakam ni memang antara fungsi sebenar dia memang nak meleraikan ataupun nak mencari jalan penyelesaian bagi kes-kes yang macam ni lah, gantung tak bertali ni kan. Bila gantung tak bertali ni kes-kes kadang-kadang tu ya ada wanita ataupun isteri tu dia filekan kes di mahkamah untuk sebarang perceraian tu sebabnya suami dia pun tak tahu ada di mana. Kan? Jadi bila tak tahu ada di mana, tunggu tak balik kan. Jadi dia mengalami masalah yang bagailah dengan urusan anak dan sebagainya, urusan-urusan lain yang tak ada kepastian untuk satu-satu perkara tu. Apa dia nak buat? Dalam masa yang sama ada orang duduk mengintai dia ni. Ada orang tunggulah maksudnya. Ada orang ada kan? orang menunggu dia. Hari-harian. Pagi-pagi sampailah ikan. Okey. Macam-macam hari dia sampai juga tak? Hari ni ikan termenung. Okey. Ikan esok ikan cencaru, ikan macam-macam lah kan. Habis ikan dia pergi sayur pula. Okey. Tapi status dia tak tahu macam mana ni. Okey. Laki ada. Tapi tak nampak. Faham. Dia rumah tak nampak. Tak tahu ada di mana kan. Jadi tak berkesudahan lah. Jadi kaedah dalam hukum syarak yang itu antara salah satu lah selain daripada isu-isu lain lah. Kita nak mudah faham gitulah kan. Jadi nak menyelesaikan keadaan tersebut, dia pun boleh bebas, dia pun ada satu kepastian dalam hidup dia. Itulah tu. Dia menggunakan permohonan perceraian dia buat kepada mahkamah, kemudiannya melalui proses dia sehingga pergi kepada peringkat hakam yang kita sendiri hakam ni kita akan buat satu timbang tara lah. Tengok kan kedudukan dia di keadaan perkahwinan itu macam mana kan. Kalau begitu keadaan dia itulah. Bila dia masuk hakam ni dia ada dua keadaan saja ni tulis dua keadaan ni. Satu sejam terus kepada hakam lah kan. Proses dia panjang daripada awal Bila pergi kepada hakam ni dia ada dua keadaan ni. Kita kita nak menentukan perkahwinan dia tu pisah ataupun tak pisah. Dan bila kita hakam dapati wajar untuk pisah, jadi akan berlakulah pemisahan tu dengan kuasa yang hakim beri kepada hakam ni untuk memutuskan satu perkahwinan tu dengan perceraian. Dan kita juga beramanah dalam kita nak menentukan bagaimana juga bentuk perceraian tersebut, sama ada berlaku secara lafaz talak oleh hakam ataupun secara tebus talak kan. Tapi memang kita kena buat penimbangantaraan tersebut kan, bagi nak merungkaikan menyelesaikan masalah kes yang disebutkan tadi ni gantung tak bertali. So bila pergi kepada peringkat hakam dan selesai, maka ada satu kepastian. Yang orang tadi pun kan, yang dia duk hantar ikan pagi-pagi tu kan, dia dah boleh masak sama-sama dah. Boleh masak sama-sama kan? Ke arah dia nak cari kehidupan baru lah, macam tu lah. Jadi kiranya dia pun tak ada keadaan duk tertunggu-tunggu, tertanya-tanya kan. Bagai bulan jatuh ke riba tak jatuh-jatuh pun. Realitinya memang betul ke bila Adil bawa kes-kes macam tu kan, memang betul ke kes-kes yang main begitu ke sebenarnya lain? Dia ada lah. Dia juga ada kes-kes yang sebagaimana yang disebutkan tu lah kan. Tapi ambil kira kita pada hari ini ni kan, dengan kuasa mahkamah boleh membenarkan satu permohonan perceraian tu pergi sampai ke peringkat hakam. Tujuan asal tadi tu nak meleraikan gantung tak bertali tu, nak bagi ada satu kepastian penyelesaian dia. Tapi kes tu taklah banyak yang macam saya bagi contoh tadi tu tak banyak lah. Dia dah jadi kes yang banyak. Dia nak cerai sekarang ni, dia nak cerai dia datang dengan alasan macam-macam lah. Ada yang alasan pukul, ada yang tak bagi nafkah, ada yang, tapi kalau kita nak spesifik kan, dia ada kes-kes yang memang khusus untuk alasan-alasan dia orang ni. Okey. Izinkan saya tambah Tuan Polis. Itu mungkin satu situasi lah yang diceritakan oleh Tuan Adil. Dalam situasi lain, kita lihat sebenarnya soal perceraian ni pihak-pihak boleh sahaja berbincang
yang boleh buat satu persetujuan dan boleh datang ke mahkamah untuk bercerai secara baik di bawah Seksyen 47 Akta 303. Cuma hukum syarat ni dia berpandangan jauh. Dan itulah wujudnya ayat 35 surah An-Nisa tadi. Maknanya Allah SWT telah menjadikan satu alternatif kepada kita, hamba-hambanya ni, untuk menyelesaikan masalah perceraian yang isu gantung tak bertali tu. Jadi banyak berlaku. Macam contoh tu ada sebut tadi, suami dia hilang, tak tahu ke mana. Ni suami ada, depan mata pun ada, kan? Tapi tak boleh nak bincang. Degil, keras kepala. Dia tak nak lepaskan isteri dia tu. Jadi sedangkan kuasa talak tu ada pada suami. Jadi untuk merungkaikan masalah hubungan suami isteri tersebut yang pada pandangan syaraknya tak boleh nak diteruskan dah. Hubungan suami isteri itu kalau diteruskan mungkin lebih mudarat dan sebagainya. So di situlah ruang alternatif penggunaan hakam ini digunakan. Dan disediakan perkhidmatan tersebut di mahkamah kita. Yang mana dengan hakam yang ada di mahkamah syariah ini yang terlatih, yang profesional, yang boleh menasihati pihak. Sebagai tu adik sebut tadi, langkah pertama kita nak bagi suami isteri itu berbaik semula, kembali hidup dengan tenang sebagai suami isteri. Ataupun kalau tak boleh berbaik semula, alternatifnya kuasa tadi. Mana hakim akan berikan kuasa pada hakam untuk meleraikan hubungan suami tersebut secara sah menurut hukum syarak. Tapi kan tuan, saya cuba nak tanyalah kan, sebab ada ketika saya pun diberi penugasan untuk bawa kes-kes hakam lah, walaupun tak banyak lah kalau ikut pengalaman saya. Mungkin Adil lagi banyak lah bawa kes. Kadang-kadang tuan, ada pihak-pihak ni yang datang, dia kata, terutama lelaki lah kan, dia kata macam ni sebenarnya perangkap untuk aku ni. Hakam ni adalah perangkap untuk akhirnya katanya memang akan bercerai. Jadi kalau suami dia kata macam betul ke ni kan, macam mana sebenarnya? Tidak dinafikan Tuan Mukhlis, tidak dinafikan. Ada yang beranggapan begitu, yang menyatakan bahawa macam bukan jalan keluar lah. Nak tak nak mesti bercerai. Saya menafikan lah. Saya menafikan dakwaan tersebut. Sedangkan dalam proses pertama, hakam adalah mencari titik penyelesaian. Betul. Untuk mendamaikan pihak-pihak. Itu saya nafikan. Maksudnya kalau suami tidak diberi peluang untuk berbaik semula dengan isterinya, dan nak tak nak kena ikut keputusan hakam, kan, cerai, itu sama sekali tidak benar lah. Sebab dah proses pertama sidang tahkim yang diadakan adalah untuk mencari penyelesaian, perdamaian pihak-pihak. Kalau tak berdamai juga, barulah hakam akan menjalankan tugasnya setelah diberi kuasa oleh hakim untuk meneruskan keputusan kes tersebut. Sebab kita nak mengelakkan ada gantung tu. Kalau tidak, kes tu akan hanging sampai bila nak selesai. Jadi penyelesaian sama ada dia berdamai, pick up pertama, perbincangan, ataupun akhirnya dia akan berpisahlah, bercerai. Maksudnya bukan tujuan ataupun hasrat hakam ni dibuat sebenarnya nak bercerai lah. Tidak, bukan tujuan betul. Nak cuba pulihkan hubungan. Nak pulih, yang pertama tu nak pulihkan. Kalau kita tengok balik dalam surah An-Nisa ayat 35 tadi tu kan disebut wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, kan. In yurida, dia sambungan ya. In yurida ay yusliha bainahuma sulha. Dia nak suruh apa tu? Dia nak suruh damai. Kan? In yurida dikendaki untuk berdamai. Fungsi hakam kita lantikkan kadang-kadang peringkat, kalau ikut di wilayah ni sekarang ni dia pergi kepada peringkat yang damai untuk islah ataupun perceraian. Perceraian pun yang di peringkat awalan tu, belum lagi kuasa tu diberikan mahkamah, kita kena meraih kuasa daripada pihak-pihak. Kalau suami kita nak kena meraihkan kuasa, tapi yang utama dia adalah untuk perdamaian dulu. Faham? Yang perceraian tu dia yang kalau yang dia kata perangkap tadi tu kan, dia kata perangkap tu, itu bukan perangkap lah, sebab last sekali
cerai itu adalah yang pada peringkat last sekali kalau kita tengok dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam di wilayah ni, Seksyen 48/6. Last sekali. Okey. Barulah pergi kepada perceraian tu. Maksudnya usaha dia tu sebenarnya usaha nak suruh baik semula dulu. Baik semula. Bukan pergi bercerai kan. Adil, sebenarnya kan bila macam Adil jalankan sesi hakam ni, dia prosesnya macam mana? Sebab kita kan pegawai suluh. Suluh kan kita ada proses. Suluh dengan hakam sama ke proses dia? Boleh Adil terang sikit macam mana? Di sudut proses tu, sebab kita bukan hakam ni, kita menjalankan tugas bukan atas penjawatan tetap lah kan. Dia atas pelantikan daripada mahkamah. Proses dia di peringkat awal tu, bila satu hakim memutuskan untuk kes itu dah berpindah ke peringkat hakam di bawah Seksyen 48. Jadi hakam-hakam ini akan dinamakan terlebih dahulu lah. Kalau ikut sekarang ni, kita dah agak advance lah sebab kita pakai sistem. Ada sistem ya? Ya, yang disebut sebagai sistem penamaan pelantikan hakam. Jadi daripada mahkamah, dia akan menggunakan sistem tersebut, akan pergi kepada memohon untuk penamaan daripada pihak pendaftar lah. Jadi pihak pendaftar yang akan menamakan, dan kita sebagai hakam ni akan menerima satu email atau notification yang berbentuk memo atau surat untuk kita hadir di mahkamah pada tarikh sekian-sekian untuk kita dilantik sebagai hakam. Bila mana kita dilantik sebagai hakam, dari segi prosesnya kita kena tengok juga pelantikan yang kita terima daripada mahkamah itu, daripada hakim tersebut, di peringkat mana. Kalau di peringkat awal, iaitu di peringkat islah dan juga meraih kuasa talak, maka kita bukanlah orang yang berkuasa untuk menceraikan pihak-pihak lah, ataupun leraikan perkahwinan tersebut lah. Sekiranya kita menerima pelantikan itu daripada hakim sebagai dengan kuasa penuh, mana kita berada di peringkat yang terakhir. Jadi kita ada kuasa di situlah. Cumanya kita ada hakam ni, kalau ikut terjemahan peruntukan yang disebut dalam atau Undang-Undang Keluarga Islam Seksyen 48 tu, penimbang taraan. Jadi kita bukanlah mewakili pihak-pihak untuk suara dia. Dia tak mau cerai, dia nak juga cerai. Sebab fungsi kita nak buat penimbang taraan. Adil, sekejap hakam, sekejap penimbang taraan, sama ke lain sebenarnya? Sama lah kan? Dia ambil terma sama lah, dia terma yang sama merujuk pada proses yang sama. Maksud kiranya hakam kan? tu pada penimbang tara lah. Okey, faham. Kiranya kalau yang tadi Adik kongsi, Tuan Amir kongsi, kiranya dia ada proses-prosesnya. Proses dia. Ada peringkat yang mana hakam ni ada kuasa penuh untuk, peringkat terakhir dia ada kuasa penuh untuk memutuskan. Peringkat sebelumnya dia tidak ada kuasa penuh untuk memutuskan sekiranya dia tidak dapat kuasa daripada pihak-pihak tersebut. Yang disebut sebagai prinsipal lah. Muflis, sebagai pentadbir kepada hakam dia lah. Untuk kita ada kaedah-kaedah hakam 2023 dan juga buku manual kerja hakam yang memandu hakam-hakam kita secara profesional lah untuk mengendalikan sesi tahkim atau penimbang taraan tersebut. Okey, baik. Menarik tu. Mungkin selepas pada ni kita boleh bincang dengan lebih lanjut lagi tentang kaedah-kaedah hakam tersebut, apa yang mungkin Tuan Amir boleh kongsi, dan juga saya sebenarnya teringin nak tahu tentang kalau pihak-pihak tu hadir, proses tu macam ketika mana? Sesi tu dia macam mana? Mungkin Tuan Adil boleh kongsikan. Saya tambah lepas ni lah. Ya, ada lagi ada lagi. Kita akan bersambung lagi selepas pada ni lah ya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, di peringkat ini apa yang kita boleh fahami tentang pelaksanaan hakam ni? Hakam ini tujuan utama bukanlah untuk memberikan perceraian, menggalakkan perceraian pihak-pihak. Tujuannya tidak adalah sekali. untuk dia nak baik pulih hubungan pihak-pihak. Okey, kalau kata suami isteri tu boleh rukun dan damai, maka mereka akan berbaik semula, kan? Betul begitulah ya. Baik, jika begitu kita akan tangguhkan sesi pada kali ini untuk pusingan yang seterusnya. Kita jumpa sebentar lagi.